ACL Elite musim 2025-2026 tamat dengan Al Ahly, wakil daripada Arab Saudi, dinobatkan sebagai juara lepas menewaskan wakil daripada Jepun Makida Zelvia dengan keputusan 1-0. Walaupun match final ni berlangsung di home Al Ahly, tapi Al Ahly struggle juga untuk menewaskan Makida Zelvia. Ada gaduh-gaduh, aksi tandukan kepala ke kepala, akhirnya dapat kad merah kepada player Al Ahly, menyebabkan diorang main dengan 10 orang. Full time 0-0, match seterusnya diheret ke extra time. Kebuntuan jaringan akhirnya dipecahkan pada minit ke-6 extra time bila ex-player Barcelona dan AC Milan, Franck Kessie, assist kepada Al-Burikan yang shoot daripada jarak dekat. So, Al Ahly dinobatkan sebagai juara ACL Elite untuk 2 musim berturut-turut. Bukan match final ni aku nak cerita dalam video ni, tapi aku nak cerita pasal 2 kelab, 2 finalis ACL Elite pada musim ni. Daripada segi perbandingan market value, Al Ahly berjumlah 173.83 juta. Makida Zelvia pula 19.3 juta. Lebih kurang 9 kali ganda bezanya. 75% sumber kewangan Al Ahly datang daripada government Arab Saudi atas proksi Public Investment Fund. Sebaliknya, sumber kewangan Makida Zelvia pula datang lebih organik dan juga bersumberkan daripada ekosistem kelab Makida Zelvia sendiri, datang daripada penjualan tiket, penjualan merchandise dan sebagainya. Based on first 11, Makida Zelvia gunakan majority player lokal Jepun. Just 3 player import je diletakkan dalam first 11. Itu pun second half dikeluarkan dan digantikan dengan player lokal Jepun. In fact, daripada 2 kelab Jepun yang berjaya sampai ke quarter final ACL Elite pada musim ni, Makida Zelvia dan Vissel Kobe, just 3 daripada 28 player Jepun yang dapat panggilan dengan skuad kebangsaan Jepun. Maksudnya, kelab-kelab yang kita nampak power dekat Jepun ni just guna player grade B je untuk beraksi di liga domestik dan juga di level Asia. Top player Jepun majority beraksi di Europe dan itulah player yang dapat call up bersama dengan skuad kebangsaan Jepun. So, daripada segi pembangunan player, memang tak boleh dinafikan Jepun memang power bab ni. Berbanding dengan skuad Al Ahly, majoritinya player import, player yang ada pengalaman beraksi di Europe, ditawarkan gaji yang tinggi based on financial power yang Al Ahly ada. 2 je player lokal Arab Saudi dalam first 11. Player yang ada ni sedikit sebanyak mempengaruhi gameplay kedua-dua kelab ni. Makida Zelvia main dengan disiplin taktikal yang tinggi, organize dan bermain dalam satu unit kolektif. Al Ahly pula bergantung harap kepada individual brilliance dan juga kekuatan fizikal player dorang. Satu lagi poin yang menarik daripada kedua-dua kelab ni berkenaan dengan head coach dorang. Al Ahly bagi kepercayaan kepada Matthias Jessel berusia 38 tahun. Coach muda daripada Jerman yang terkenal dengan pendekatan gameplay agresif dan high pressing. Mula cipta nama bila dilantik sebagai head coach Red Bull Salzburg pada 2021. Musim pertama dia berjaya menghadiahkan domestic double serta membawa Salzburg ke pusingan kalah mati UEFA Champions League buat pertama kali dalam sejarah kelab. Lepas 2 musim bersama dengan Salzburg, dia berhijrah ke Arab Saudi bersama dengan Al Ahly yang time tu baru je promoted ke Liga Utama Arab Saudi. Bersama Al Ahly, Matthias Jessel terus cipta impact apabila membantu kelab tu menamatkan musim di tempat ketiga Saudi Pro League dan seterusnya membawa kelab menjuarai AFC Champions League untuk 2 musim berturut-turut. Makida Zelvia pula dikendalikan oleh jurulatih yang berusia 55 tahun, Go Kuruda. Menariknya pasal coach Go Kuruda ni, sebelum Makida Zelvia dia tak pernah manage mana-mana tim bola sepak amatur ke, semi pro ke, apatah lagi profesional. Sebabnya dia hanyalah seorang guru
dan juga head coach kepada klub bola sepak Sekolah Tinggi Amori Yamada selama 28 tahun sejak tahun 1994. Dalam tempoh hampir 30 tahun, dia bangunkan skuad bola sepak dekat sekolah tinggi ni. Ambil alih pasukan yang dulu serba kekurangan, fasiliti pun hidup segan mati tak mau, time musim sejuk terpaksa tolak salji sebelum training. Akhirnya berjaya ubah pasukan tu jadi kuasa besar bola sepak dekat sekolah Jepun. Capai kejuaraan demi kejuaraan. Antaranya juara kejohanan sekolah menengah Jepun 2016, 2018, 2021. Juara Piala Putra Takamado Under 18 2016, 2019 dan tahun 2022. 28 tahun berturut-turut mewakili Amori ke kejohanan bola sepak kebangsaan. Daripada sekolah ni lah terlahirnya player-player bintang bola sepak Jepun. Pada tahun 2006, Go Kuroda dapat lesen kejurulatihan tertinggi dalam ekosistem bola sepak Jepun yang melayakkan dia untuk manage skuad profesional, kelab profesional dalam Liga Jepun. Tapi dia simpan lesen profesional tu selama 17 tahun demi nak membangunkan bola sepak di peringkat sekolah. Akhirnya pada tahun 2023 dia dilamar dan first time jadi head coach kelab profesional Makida Zelvia. Walaupun baru first time manage kelab profesional, dia berjaya membawa Makida Zelvia jadi champion J2 League di musim pertama dia. Tahun 2024, pertama kali Makida Zelvia beraksi di J1 League, tamat di kedudukan ketiga Liga dan tempah slot ke ACL Elite. Tahun 2025 berjaya menjadi juara Emperor Cup dan seterusnya menjadi finalis ACL Elite musim 2025-2026. So, perjalanan Al-Ahli dan juga Makida Zelvia dalam ACL Elite musim 2025-2026 ni memperlihatkan dua model kejayaan yang berbeza dalam bola sepak moden. Al-Ahli tunjukkan dengan duit, financial power yang cukup, anda boleh berjaya. Tapi Makida Zelvia buktikan duit bukan segala-galanya. Pembangunan dan management yang baik pun boleh memberikan kejayaan dalam bola sepak. So, kelab bola sepak dekat dalam Malaysia ni nak ikut contoh yang mana? Tepuk dada, tanya selera. Bye.